Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi. Macam biasa, kami daripada Raiba Auto. Sebelakang saya ni ada CVFC tahun 2020. Pemiliknya datang daripada KL juga. Jadi kereta ni absorber ni terlalu lembut. Dan satu isu dia, sebab utamanya owner nama Abang Hairizam datang sebab belakang ada bunyi. Jadi bila kereta ni masuk, datang, saya terus masuk dekat mesin tester untuk kita detect bagaimana kelembutan absorber tu. So you guys boleh tengok depan kiri 22, depan kanan 23, belakang kiri 25, belakang kanan pun 25. Jadi terlalu lembut. Jadi kami suspect, sebelum buka saya suspect absorber dan mounting. So bila kami buka absorber tu memang betul. Absorber mounting dah rosak, absorber dia pun terlalu lembut. Dengan bacaan yang macam tu juga boleh tengok, komen saya tekan sambil berdiri, tak payah letak kat bawah, sambil berdiri. So terlalu lembut. Bila terlalu lembut, dia macam dia letakkan bebanan tu kepada parts yang lain. Sebab itu mounting rosak, apa semua yang rosak lah. Jadi kami adakan ready stock. Untuk selesaikan masalah tu, kita adakan ready stock yang dah siap kami refurbish 40% stiffer. Sebelum pasang tu kami tekan secara manual. Tengok memang agak keras. Bila keras tu baru dia sedap. So kita pun pasang dengan berhati-hati. Sebelum saya masuk dekat mesin tester, saya nak tahu masih ada ke tidak bunyi ni. Saya test sendiri. Alhamdulillah bunyi hilang. Jadi apa yang kami cek, alhamdulillah betul, memang itulah masalahnya. So settle. So bila kita masuk dekat mesin tester, you guys boleh tengok bacaan dia semuanya di bawah 20. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, semuanya di bawah 20. Barulah kereta tu dalam keadaan yang selesa. So selepas itu kalau dah siap tu, kalau kita nak test body roll dia, nampak ni. Body roll dia memang tak ada. Kalau tak percaya you guys kat luar yang gunakan FC, cuba keluar rumah, oyangkan macam ni. Tengok yang ini, tayar dan body bergerak selari. Selalunya kalau yang lembut, tayar tertinggal, body yang bergerak. Jadi itulah dia keputusan untuk CVFC 1.8 tahun 2020. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan CVFC, ada masalah bunyi dan berbuai, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat bawah ni, dekat skrin depan ni ada nombor saya, boleh roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. InsyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.